Okey, jika kita dah tengok kita punya scene macam ni, okey. Kita sambung daripada video yang lepas. Saya boleh tutup yang ni. Okey, ini adalah scene yang kita ambil daripada needle engine. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita nak buang objek yang kita tak pakai dekat sini. Saya buka content. Okey, jadi saya check, saya ambil ground cube quad ni, kita nak check ini objek mana. Kalau kita tak pasti, kita boleh klik dekat sini on off dia. Okey, jadi kita nak pakai dia. Yang lain ni kita nak buang. Okey, tekan delete. Okey, jadi ini adalah komponen yang kita nak pakai. Ini sebabkan dia dah set up semua kat kita kat sini tau. Jadi kita tak payah nak set up semula sebab tu kita guna cara macam ni. Okey, sekarang apa kita nak buat? Kita nak savekan scene kita ni sebab sekarang ni ini dia punya sandbox. Kita pergi ke file, save as. Kita nak jadikan scene kita. Kita pergi ke scene. Okey, saya namakan dia main. Okey, jadi sekarang ni dia berada di dalam scene. Okey, ini dia main. Kalau anda nak balik ke yang tadi, anda boleh pergi ke resource, ke sample, needle engine, sandbox. Ini dia, ini yang asal. Okey, ini yang kita punya dalam scene main. Okey. Alright, kemudian apa kita nak buat? Saya nak import 3D model. Okey. Kita create folder dulu. Saya namakan folder ni 3D model. Cara kita nak buat folder, okay, kita right click dekat dalam project, right click, create folder. Anda pun boleh gunakan menu atas ni, asset, create folder, sama. Anda pun boleh guna plus ni, klik folder, sama. Right? Jadi kita buka folder. Dekat sini saya nak buat dua lagi folder supaya kita asset kita kemas. Kipas. Dan satu lagi meja. Saya nak buat dua. Saya nak import dua model dekat sini. Okay. Jadi model ni saya dah download. Jadi anda boleh guna model yang saya sediakan atau anda boleh guna model sendiri. Ini dia. Okay. Saya ada workbench. Ini dia. Kita ada dua, kipas dan workbench. So saya pergi ke kipas. Ini model dia. Cara kita nak import, kita boleh drag atau kita boleh pergi ke asset, import package, custom package. Ini cara standard dia. Asset, import package, custom package. Tapi kebiasaan kita tak pakai cara tu, kita pakai drag je macam ni. Okay. Ini kebiasaan kita drag. Dan satu lagi saya nak drag meja ni lah. Oh, tersalah. Bila kita tersalah, kita just drag je masuk. Dalam Unity ni tak kisah. Kita alih-alih pun tak apa. Dia tak ada sebarang isu. Okey, so saya buka yang meja pula. Saya akan buka Explorer dekat sebelah tepi. Ini workbench ni meja. Saya masukkan meja dekat sini. Okey. Sebelum kita nak masukkan, sepatutnya kita nak masukkan kita punya model ni ke dalam kita punya scene. Tapi sebelum kita nak buat macam tu, okay, saya nak buat satu scene baru dulu, new scene. Saya ambil minimal needle, kita create. Saya namakan dia kipas. Okay. Kita tarik dia keluar kat sini. Okay. Ini disebabkan kalau kita tengok kipas kita ni, saya tekan F untuk fokus. Pastikan mouse anda di dalam ruang scene. Okay, ini model kipas kita. Jadi untuk kita orbit, kita tekan alternate pada keyboard dan kita boleh pusing untuk tengok objek kita. Alternate mouse tengah untuk kita pan, alternate mouse kanan untuk kita zoom in, zoom out. Okay, F untuk kita frame. Okay, atau fokus. Kita tekan F di sini. Alright. Okey, jadi sekarang ni, ini model ni saya download daripada internet. Okay. Jadi model ni saya dah pisah-pisahkan. Kalau kita perasan ni semua saya dah rename, saya dah pisah-pisahkan. Cuma sekarang ni dia di dalam satu structure macam ni. Okay. Jadi maksud dia macam ni. Let's say kita select yang belakang ni. Okay. Let's say kita nak rotate. Rotate kita boleh pakai kat sini. Ini icon move, rotate dan scale kita. Shortcut kita adalah QWERT.
Okay, QWER. Okay, QWER atau kita just klik saja kat sini. Ini move untuk kita gerak, ini kita pusing. Let's say kita nak pusing. Okay. Kalau kita pusing sekarang ni, objek tu akan pusing. Okay. Tapi dia punya kipas ni tidak berpusing. Okay. Jadi ini kita nak kena susun semula kipas kita dekat sini. Saya tak buat di dalam scene tadi, scene yang sebelum ni. Kita save dulu sebab dia kena ada tanda bintang. Tekan Ctrl S, okay, atau file save. Saya tak buat di dalam asset scene main. Ini scene main kita. Saya tak buat dekat sini sebab saya tak nak dia bersepah. Sebab bila terlampau banyak nanti kita serabut, sebab kita dah ada banyak komponen kat sini. Okay, nanti dia akan serabut. Jadi kita pisahkan untuk kita buat editing. Sebab kita tak ada, kita tak guna apa-apa 3D software lain. Operasi ni sebenarnya boleh buat di dalam 3D software lain kalau kita ada Blender atau Maya atau 3ds Max. Kita boleh buat dekat 3D software, tapi sebab kita tak nak, kita just buat terus di dalam Unity. Jadi cara dia paling nak clean, nak mudah, dan kita panggil dia kemas. Kita buat di dalam scene yang berbeza dan untuk kita punya keselamatan lah. Okay, so ini kita punya scene. Ini scene kipas kita. Alright, jadi itu saja untuk video kali kita save. Kita akan tengok video seterusnya untuk kita susun structure kita kipas. Okay, terima kasih.